Kali. Wow. Okey, selesai kita check in. Kita nak pergi kat lift. Kita nak naik ke tingkat 16. Tu power cord. Budak dia. Okay, ni kita punya floor. Apa ni? Floor. Going up. Sekejap, pilih berapa? Okey, sekejap. Ini nombor berapa? Nombor berapa? 19. Sana. Sana. Mana? Ha, 19. 19. Kita buka. Tak. Ini bilik kita. Sekejap lagi nak tekan. 2 malam. Okey. Dah, tekan. Jangan banyak kali. Wow. Cantik ni bilik. Siap ada dapur. Ada microwave. Oi, ada. Masak-masak. Alah. Apa? Macam lampu ni. Ada iron. Banyak iron. Ya, nak bawa aja. Wow, ini biliknya. Besar ni bilik dia. Power cord. Mana tempat power cord? Oh, ni bilik air dia. Sekejap Ya Allah. Ni kan? Bilik air dia. Ui, semua bersih ni. Bersih. Tak bersih habis lah. Bersih. Berbaloi weh. Dapat harga RM66 satu malam. Mana tu? Dengan view hutan kan tu. Ui. Dengan kau ada dapur, kau boleh masak lagi kat sini. Masak ni. Sekejap, mana dapur tu? Boleh masak-masak lagi. Gajak tu. Gajak. Ni katil bilik. Tapi adik tidur sini. Yeay. Oh, wifi. Ada wifi. Terbaik. Ui, tempat cantik Adik ni tu tempat ada dia ni. wifi. So, bawah ni kampung apa jadi nama bawah ni? Kampung apa? Kencana ni. Kan tak ingat. Tu view dia tingkat 16 ni. Gayat. Atas ada masjid. Masjid apa? Kalau tinggi lah. Berbaloi lah tempat dia. Semua RM66 weh. Kau main boleh dapat bilik macam ni weh. Oh yo, ada ada apa lagi? Ada rimau sekali. Dia tidur rimau malam ni. Ayah, hotel kan tak ada kipas kan? Ni ada kipas. Oh, buka kipas eh? Oh, ada kipas. Hotel ada kipas. Ni bukan bukan hotel ni. Tempatmu. Berbaloi weh. Terbaik weh. Memang terbaik weh tempat ni. Okeylah. Studio lah. Baru malam tadi makan Maggi. Ada api. Special.